deal. Post up in the hills on the rail, headed for a mill. Travel with me still, getting kills. All this pop appeal, got these pop stars try popping in, and they getting pop for real. I ain't tryna build, I was tryna lead a meal. Getting to it before I hopped up off the block. I was still going through it, friends doing pills, and came faster than it should've. I was Buddy Hill, shooting at a pace soon as I pull up, dropping buckets. Hey, yeah, like it's nothing. In the kitchen chopping onions. Yeah, tears falling down. Underdog is finally overcoming. Cause I'm dropping buckets. Hey, yeah, like it's nothing. Hey, earn my respect and burn a budget. Hey, tears falling down. Underdog is finally overcoming. Baby, yeah, I'm dropping buckets. Got some cash for me, don't worry about my past for me. I'm driving with no gasoline, it's life I live's a fantasy. Yeah, I do this for my dogs, all my day ones and my family. My life gon' live through them if I end up in any tragedies. I hope y'all understand this shit got bigger cause it had to be. I always knew I had it, but just not at this capacity. I recognize the gravity, closer to the summit, stacking chips and counting nuggets. I've been stunting, baby, cause I'm dropping buckets. Hey, yeah, like it's nothing. Hey, in the kitchen chopping onions. Hey, tears falling down. Underdog is finally overcoming. Cause I'm dropping buckets. Hey, yeah, like it's nothing. Hey, earn my respect and burn a budget. Hey, tears falling down. Underdog is finally overcoming, baby, cause I'm dropping buckets. Bang, kita nak gini bang. Nak gini bang. Tak boleh bang. Kita nak naik KL. Kan ke dalam lah. Weh, kau nak balik kan? Oh, ramai. Okey, masa suruh tunggu jap. Hui. Azal. Tayaut. Let's go. Bodoh lah sial. Kau suka-suka. Let's go. Dah gerak. Okey guys, sekarang ni kita menghala ke KL. Allahu Akbar.
Kita naik town guys. Kita naik town guys. Wih. Dia wheelie pula guys. Kat dia? Bapak Faizal. Dia cakap kata ada yang pergi KCC lah. Nanti. Dah lama tu aku tak pergi naik KL macam ni. Wish. Biasalah Ahmad, sejak dah kahwin ni, tahu masih hidup rupanya. Merealisasi. Ui, ramai tu. Masih aktif lagi macam dulu. Atas motor tu. Bila dah uha berpisah. Mentah-mentah lah kita bawa motor tak laju. Bodoh lah. Tadi ramai, tahu-tahu clear. Tahu-tahu clear. Ui. Clear lah. Kau gaya Mi Pak Duit. Mana ada Pak Duit jadi? Oh ya, tak ada. Kau bawa bagi tahu kian kat sini sana. Jangan gerak. Obi. Mana Yobi. Buka depan. So, aku rasa ini situasi tamat. Penghabisan dah ni. Penghabisan dah, balik terus lah. Tak tahu aku. Aduh, buat hal lah. Buka cancel. Let's go. Tadi ramai. Lepas apa ni, ada kelompok datang buat panas. Semua dah tak jadi nak lepak. Semua gerak terus. Padahal tu dalam satu geng kat tau. Bagus lah. At least bagi buat panas dataran, and then gerak terus. Kalau dah buat panas, jangan lepak. Gerak. Sebab apa? Bila kau lepak, memang cek naik bosku. Kalau kau pasal nak geng-geng kereta ni, geng-geng kereta lepak kat sini, kau pasal nak? Dulu geng-geng kereta ni dia lepak dataran depan sikit, dia BKL yang tuan, dia lepak yang tuan. Kali ni dia lepak depan sikit sebabkan selalunya lah dekat Mara tu akan ada pukat. So bila dari sini susah nak buat pukat. So diorang lepak depan sikit, at least diorang selamat. Macam tu lah, macam tu.
Mana Mi? Balik ah. Masuk. Asal nak wheelie ke? Nak wheelie ke? Aja. Ha? Kau gila? RZ main highway bukan main sini. Alah, apalah salahnya. Main sini habiskan kelas speed dia. Baik, elok. Okay guys, apa ni? Kita rasanya ni dah penamat. Kita akan gerak terus balik. Jom. Mi. Belakang Mi, belakang kau satu aku satu. Ha? Belakang kau satu aku satu. Ni sebelah kanan. Belakang. Ni kau satu aku satu, kau ambil belakang ah. Roblok. Weh Mi, aku gerak luar Mi. Aku gerak luar. Bodoh lah. Bodoh kau record dah. YouTube. Apa dah. Okay guys, sekarang ni diorang semua dah on dia balik. So jalan clear. Tapi macam apa ni lah, ha? Diorang terus balik kot. Patut kita nak terus balik kah? Tahu ikut lah. Kalau diorang balik, Ya tu bang. tahu dia kata balik. Balik. Aku dengan kau Faizal ni. Kau relax dulu. Aku Balik kot. Ha? Balik. KL panas. KL panas. Ya, okay. Pakai baju santai balik. Sama saya kan. Baru dapat info. Jangan. Tak nak busukkan nama lah. Kan ramai-ramai tolak motor ni. Kita rating dulu agak dia. Bodoh. Jangan dong, aduk lagi panas lah, tak laju. Kita bukan rating. Dia orang rating. Sang kau naik duk ke? Memang balik. Diorang ni? Balik lah semua ikut. Ikut lah. Mana budak kita yang balik. Oh rupanya diorang tak lepak pun. Diorang pusing ke. Pusing. Buat pandai gerak lah. Faham. Aku ingat bila apa ni naik KL ni lepak kejap lepas tu bergerak. Woish. Gila. PCO. Bodoh.
Mana? Dulu ramai kat sini orang berniaga tepi-tepi ni. Aku tak tahu lah sejak kena halau tau dia letak batu lah ni. Tu dah tak boleh berniaga. Aku tak faham asal tak boleh berniaga situ. Ha? Ha? Aduh. Sebab tadi apa ni member aku dia dengan bini dia duduk tunggu je kan. Dekat dataran dekat Kampung Baru. Sebabkan apa ni? Untuk join sekali lah. Sekali mat. Rupanya dia orang naik KL. Buat panas and dia gerak terus. Aduh, kesian member aku. Lah bini dia tengah mengandung. Tu aku nak minta maaf lah dengan Malik tu. So apa ni? Sekarang ni aku nak kita on the way balik. Kita jumpa next video guys. Assalamualaikum.